Lepas tu kita set up simpan. Ya, nak makan nasi dah. Okey, inilah dia hasilnya tadi. Jom kita camping, jom kita menikmati, jom kita healing dalam alam semula jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam YouTube channel Kak Shima, iaitu Nohas TV. Okey, kali ni camping kali ke-59. Kita ke Dusun Apak Kau lagi. Untuk apa? Ini adalah atas jemputan istimewa Kak Suzana dan juga Abang Wan Adam. Okey, orang yang sangat baik hati. Kita nak menyantuni mereka di sana. Kita akan camping sama-sama dengan mereka. Siapa lagi yang join, kena tengok konten Kak Shima kali ini sehingga selesai. Okey, macam mana ceritanya camping pada kali ini? Macam biasa, tengok sampai habis. Okey, jom. Itu dia Abang Wan Adam. Gitu. Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi di Apak Kau bersama dengan Nohas TV dengan Abang Wan Adam. Kita pun rekod. Kita pun rekod. Tapi saya tak sihat, tak sihat. Kita dah pencen, tapi orang ajak kita terpaksa. Itu pun pergi juga tu. Alamak. Sebab dia semua tak suka saya. Ya. Saya tak sihat. Dia tak tahu kenapa saya sampai kat sini. Sampai. Tak, kereta ni ada autopilot. Wah. Autopilot. Saya tidur macam ni kan. Sampai dah. Kak Shima ni buat grab. Dia buat kereta. Bang baca bang. Sangat macam. Bawa apa ni? Tak nak angkat. Takut. Angkat tayar. Dia ke tak bawa? Mana beg nak dia bawa? Tak ada, tak payah. Boleh buat tempat ni lah. Tapi Lisa nak kemas. Macam nak. Buat tempat ni dulu. Tengok saya masak Maggi je. Maggi je. Saya tak masak, saya makan. Ni yang unboxing kipas ni. Siapa yang unboxing? Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat di Nohas TV. Okey, kali ini perkemahan ke-59 menggunakan dom Planet S. Selamat pagi, maafkan saya muka aib. Okey, Planet S dan juga payung kita pinjam daripada Neo. Lepas tu kita set up simple je kat sini. Ini biarkan dia basah saja. Tempat masak di situ. Dan dom ni adalah sebagai bilik sahaja. Okey. Jom kita pergi melawat meronda-ronda kawan kita. Dekat sini kawan kita ada pakai Sunming, Kak Sarah dengan Abang Akmal. Ada kabin SL. Ada floating tent daripada Vidalido kat situ. Dengan outer tanduk kumbang. Planet S dan juga bedroom. Okey, bilik dengan dom. Dengan akak-akak kita yang cantik-cantik manis pagi ni. Kak Su. Anak makan nasi. Ya, anak nak makan nasi dah kan. Gitu. Jadi ini adalah tempat untuk Kak Sarah dan adik-adik tidur. Tempat masaknya Kak Sarah di situ. Lepaknya kat sini. Ya, berapa banyak tent tak tahulah. Okey, ni depan Sunming bertanduk orang kumbang. Kumbang tai. Bukan. Bukan kumbang tai, kumbang je. Okey, ni abang-abang kita semua dah bangun. Ya Allah, dah siap nasi. Dah. Siap. Siapalah rajin masak pagi-pagi ni? Biasa kita sarapan pukul 12. Kan ni kan? Pukul 12 kita sarapan. Saya tak tahu, saya tak tak tahu. Tak. Saya tak terlibat tu dia. Tapi kata Mok kata nak pergi. Tu nak pergilah tu. Dia macam nak ngalor. Bukan, kata tadi pukul 7 dah gerak. Pukul berapa, Mak? Sok. Okey, selamat pergi dan selamat balik. Jangan lupa intipati ceramah ustaz tu bawa dari sini nanti. Share dengan Malam kami. ni saya buka tazkirah, okey? Ya, okey, Mak. Tazkirah Ya, share dengan kami ni. Mana tahu. Apa yang Mufti
Pahang tu nak. Kan. Bawalah kami sama-sama ke jalan kebenaran gitu. Jaga orang Pahang orang Pahang jaga. Orang Pahang. Okey. Okey. Pergi dengan ceramah. Dengan zone test. Ni motor zone test. Dengar kot. Kadang-kadang tak dengar apa start. Okey, kita review sikitlah motor zone test ni 350. Zone test katanya. Dia motor ni ada sejarah. Ada sejarah di janda baik. Ya. Selamat pergi dan balik. Sampai cakap kita. Okey. Kasut bertutup. Okey. Alright. Ini Wan. Kenapa kat sana ada Wan juga? Oh, iya bawa. Dia nak peminat zone test lah. Apa dia motor ada dah. Wan ni awal sikit. Malah dia beracun ni. Dia dulu lah. Dia jadi. Takut lambat. Dah sampai baru kita dekat. Iman motor tu pergi jalan dulu. Okay, Mok hati-hati. Okay, apa Mok? Bye. Jumpa nanti pukul 12. Okay. Kita siap masak ya. Amboi. Dia kata dah siap masak Alamak, siap masak. Makan pagi. Apa? Kari. Kari apa? Kari ikan. Ya Allah Kak, rajinnya masak. Saya ni muka pun tak basuh lagi, baru nak buat review. Kak dah siap masak tengah hari. Kita tutup dulu untuk Tutup dulu. Ya, okey. Alright, tutup air dulu. Baguslah Kak Su ni. Okay. Tak sempat nak lapor, dia masak dah. Ya Allah. Kita mandi sungai lagi ni. Mandi sungai. Ya, betul. Kita temankan Kak Su mandi sungai. Alright. Gitu. Okay, kita tengok kepala Tromen. Jom kat ujung sana. Tak habis review pula. Baru nak pergi ke kepala Tromen, kita dah jumpa zone test. Tu kita nampak Alang tengah masak. Alang! Selamat tahu. Oh, masak pancake. Oh ya, inilah dia setupnya Alang kita. Alang dengan pancake dengan ya Allah. No Rokyo. Gitu. Macam mana Dek? Buat lagi? You want? Dia ni apa dia makan? Semua tak makan. Jeling. Okey lah. Ni kepala Tromen tu tempat tidur saja. Kenapa anak Atromen dia dah bingung? Anak Atromen terjulur-julur kat situ. Kan. Ni anak lelaki Atromen dengan bapa Atromennya tidur dalam kumbang. Ni dalam floating tent lah. Ini onigiri. Onigiri ya. Ini onigiri daripada Shopee. Dan ini kumbang tanduk daripada Bidalido lah. Floating tent, inner dan juga outernya. Depan tu berhadapan tu ialah Abang Wan. Abang Wan Adam lah. Okay, nampak ada buaya kat situ sebagai dia punya bantal peluk dia. Sesuai dengan karakter dia juga. Ya, seekor buaya. Tak nampak ke? Kita slow sikit. Tu nampak buaya. Oh, Abang Wan suka benda-benda yang comel rupanya. Ni Mok punya. Mok pun sama macam kita juga. Planet L. Dia masak kat luar. Dia letak flysheet lah. Flysheet besar-besar alam ni. Kita pakai payung je sebab simple je kan. Okay, Planet L tempat masak. Set-set pinggan emas-emas kat situ. Okay, nampak. Simple lah. Mok dah beli. Dia dapat RM63 je. Okay, tonglah Mok. Okay dah, itu je lah. Tong daripada Thor. Bukan Thor. Bukan. Chor. Choi. Yang tu Thor. Thor merah. Dengan kulebok hitam. Oh, ada kat bawah Thor. Merah dengan hitam. Sebab flysheetnya merah. Ni merah. Tapi tak nampak lah. Tak apa, nanti kita terbangkan drone tangan kita nanti. Ingat dah. Jom kita lalukan kita punya drone. Tu dia. Dinginnya menyapa lembut wajah, kabut halus menari di celah rimbunan, lampu kemah bersinar penuh mesra, menemani jiwa mencari ketenangan. Tersangkut. Tersangkut. Mampuih lagi ni. Duk tersangkut je. Di sini damai terasa mendalam. Oh, indahnya malam dikembai cinta. Langit bertabur bintang bercahaya.
Ya, nak terbangkan dia. Perlukan konsentrasi 100%. Ada bidal lido. Oh, bidal lido. Fanny dah sign. Oh, untunglah. Untunglah. Okeylah, dah lah. Itu je lah drone. Drone tangan pun jadilah ya. Lain daripada untuk kita tengok review, sebenarnya guna untuk kita suluh-suluh diri masa kita tengah mengumpat. Kau tahu semalam kan? Astagfirullahaladzim. Oh macam betul. Rajin lah. Alamak. Dah lah rajin. Handsome pula tu. Alamak. Inilah dia. Tong sampah bergerak dia. Special Siapa tu? Siapa? Ya Allah, CEO kita. Hari-hari cerkap. Cergas. Nanti lalat, tak ambil. Ya betul lah. Itulah disebabkan itu kurangnya lalat dekat dusun apak kau ni kan. Itu tapi tadi makin kurang tu sebab kita dah puji dah. Wan tadi kata Wan handsome. Walaupun tak mandi lagi. Mandi awal. Oh dah ambil Wan mandi. Yalah. Okey, selamat bertugas. Okey, apa-apa pun jom kita pacak dekat dusun apak kau. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Zas. Tengah buat air sebab Kak Suzana dah buat sarapan. Bangun-bangun pagi je nasi lemak dah siap. Begitu tangkasnya Kak Suzana. Kan? Okey. Jadi sarapan dah siap kat situ, jadi kita buat je lah air, okey? Wan nanya minta apa? Okey. Lala sini ya. Pada dia kata cik tu masuk. Atau main. Kasih cepat kasih. Jom. Ini dah rekod belum? Dah? Ya, tidak. Rekod ke? Alamak, ikut gambar. Okey. Ramai begitu banyak dapat. Katu sini, Katu. Okey. Okey, pada pagi ni kita nak repeat balik 2 minggu lepas punya kes yang tak jadi tu. Kita nak pergi petik pucuk paku. Okey, jom. Let's go. Okey, jomlah kita mencari pucuk paku yang dikatakan plan tak jadi 2 minggu lepas tu. Kita repeat balik lah. Jom. Petik pucuk paku. Pak, kita orang nak ambil pucuk paku lagi, Pak. Minta halal, Pak. Halal. Okay, sambil-sambil tu kita jalan-jalan lah, tengok suasana kan. Manggih? Puasa tau. Nampak muda lagi tu. Manggih muda buat gulai. I love DAK. Okey, ambil gambar dulu lah. Alang. Ambil gambar dulu. Jom. Tapi boleh main kat situ je lah. Kalau kat sana Tak boleh buat tubing. Jeng memang banyak lah kat sini ceritanya. Tapi kena pandai pilih lah. Kita nak masuk ni takut pasat pula ni pasat. Ada tempat-tempat lembab macam ni dia suka. Masa yang Ngoh masak tu kan. Ngoh salah masak ke? Rasa dah sedap dah Ngoh masak ni. Pahit juga. Sekali rasa kerabu pun pahit, confirm pakunya. Anjing betul lah. Yang dekat pucuk paku sojuk tu banyak. Kasih mah tu. Handphone adik. Video bawah. Okey. Terima kasih, jumpa lagi. Dah lagi. Yang gitulah. Dah kali keempat dah ni. Terima kasih, jumpa lagi. Datang lagi katanya. Kalau ada udang ya. Kalau ambil pucuk bi. Ini dah baru betul pakunya. Sikit je sebenarnya. Tak macam 2 minggu lepas, 2 plastik besar. Semuanya paku anjing.
60% paku anjing. Badan dah balik. Badan cuma masak. Ya. 2 plastik. Ya, 2 plastik. Lepas makan paku anjing tu kuat tu badan. Kuat badan. Ikut atas tu. Best. Kalau macam ni baru boleh kita masak lah. Oh, anak aku. Hati-hati pecah telur. Sudah ditimpa tangga lagi. Udah ditimba tangga pecah telur. Macam tu. Tamat sudah tazkirah mencari pucuk paku. Jomlah kita pergi ke sarang, kita mencari serai dan kunyit, gitu. Kan. Pot pacat. Sebab kawasan dia lembap tepi sungai kan. Ini dah yang setiap kali jalan tu nampak straight. Yang hari tu ni pun kita pakai ni. Ya, itulah paku anjing. Ni kita ambil sampai daun ni, kita ambil ni. Maksud ni. Angguk. Oh, macam tu. Oh. Tu belakang tu banyak. Oh, belakang tu banyak. Belakang tapak 19. Kat mana dah? Tanpa mata. Mana lagi tu? Ada saputer. Yang tu pisang. Geram. Oh, tak cukup lagi. Yelah, kita kona lah. Dia kena ni. Kena malik. Tak cukup lagi tu. Itu barulah setengah periuk dapat. Kita ni berapa kepala? 20 orang setengah periuk mana cukup? Itu kalau sedap habis tu. Betul. Yang tak sedap pun tinggal separuh je. Tak koyak. Okey lagi. Bukan tak puas hati, masalahnya tak cukup. Orang kedai itu semua patahkan je. Boleh. Dia selagi dia tak pahit. Gitu. Dia hasilnya tadi berkebun, orang dengarannya telur pun hampir nak pecah tadi kan. Untuk mendapatkan hasilnya. Penatnya. Ya, jadi cukuplah untuk gulai dan kerabu sikit. Buat rasa-rasa lah kan Kak kan? Setuju daripada depan. Ubat yang pahit hari tu. Ubat yang pahit hari tu. Saja tak nak cerita kan. Tapi yang 2 minggu lepas tu pahit juga sebab salah anjing. Paku anjing salah petik. Okey, itu je lah. Itu je kita rehat jap nanti kita masak, okey? Kawan boleh belilah satu skuter tu. Gadailah satu drone beli skuter. Jangan disebut. Ya, okey. Alright. Ya, banyak sangat. Drone tak boleh terbang, kita tak boleh tunggeng. Macam mas dia. Ada kata masuk. Bawa punya kayu. Ini dia piramid. Brum. Dengar kata apak tak sihat hari tu. Siapa cakap tak sihat? Terjatuh apak kita. Selagi ada lagi orang campus kat sini, selagi tu apak sihat. Apak sihat, Kalau alhamdulillah. campus tak mari dah, apak pun dah tak sihat. Apak tak sihat kan? Ya, selagi apak bergerak ya. Selagi bergerak sihat. Ya, kita doalah apak ni sihat selalu ya. Okey, proses memetik, menjalankan misi yang 2 minggu lepas yang kita buat macam biasa. Luqman dah fasih dah tu, dah tahu apa nak buat. Yang penting paku ni semua boleh dimakan dan tak pahit. Itu yang penting ya. Dan tak berbulu. Dia jangan anjing. Ya, sebab paku anjing tu pahit. Memang kata ada yang boleh makan, ada yang siapa yang larat mampu makanlah yang pahit tu. Tapi kami tak mampu. Astagfirullah. Dah tak ada. Atu tu dah apak dah bagi dia kat kau. Ya, jangan risaulah. Memang geran ni nama Wan je. Risau sangat. Dia nak kaut apa lagi tak tahu. Dia tak tahu pasti dia dah berdebu dah. Dah tak ada daun dah kat sini. Nak kutik debu tu. Tak payah. Tak buat. Wan tak mau buat. Tukang petik dalam hutan malam. Yang ni pun sama tukang petik dalam hutan. Kan, tukang malam orang lain. Sebab ini siang. Oh, tukang malam. Ni siang. Memanglah siang.
Kalau malam tak cerah macam ni. Bukan je lawan nampak ni. Geram aku. Kita rasa. Dah rasa dah tadi. Lagi sekali rasa. Kita tengok ada binatang ke, ulat ke, tak ada. Sedap. Ada haiwan. Ni, belakang ni kita haiwan ni. Ni musuh perang Haiwan. aku juga kena. Haiwan. Dua-dua haiwan. Ada seorang lagi dekat Darul Alam. Ketua manis. Jangan salah sangka air tebu ya. Air tebu. Sebab dekat Apak punya kedai ada jual air tebu sedap. Jemput minum. Okey, baik. Sekarang kita tengah membasuh pucuk paku yang sudah kita siang tadi. Macam tu sampai dia bersih. Lepas bersih, kita akan sediakan bahan-bahan dia untuk kita buat gulai lemak kuning. Sekarang kita akan pergi cari serai, daun kunyit dan juga cili sikit. Jom. Alhamdulillah, daun kunyit. Asalkan bahagia. Masak lomak. Masak lomak pucuk paku. Dah? Lepas tu kita ambil apa tu? Serai. Ya Allah. Mantap. Lepas tu cili. Ada. Tengok dulu. Banyak. Weh. Banyak cili ni. Ambil ni. Cili. Nak buat masak gulai. Ambil warna kiri. Sedap. Ya. Aduh. Oh, sakit. Okey dah. Jom kita balik ke markas. Bye. Okey. Kak Shima tengah masak kuah lemak dia dulu. Nanti dah menggelegak baru kita masukkan paku. Okey, ada orang tengah main bola kat belakang. Tengah tu karang ni menggelegak kan, betul dah menggelegak. Jom kita masukkan pucuk pakunya. Orang minta digagukan tu. Jiran dah balik dah. Katanya keluar kejap. Pergi cari apa tak tahu. Cari makanan. Spaghetti. Spaghetti carbonara, spaghetti apa nama merah tu? Ya. Bolognese. Kita masak tengah hari baru ni Orang dah buka topik masak petang dah. Masak petang dah topik petang. Kita masak tengah hari. Oh, tengah hari. Pukul 2 dah ya? Ya, pukul 2 dah. Ya, mok pun dah sampai. Mak pun sampai. Ya. Okey lah kita masak dulu. Nanti kita makan. Pucuk paku yang manis. Gitu. Tarik. Ui, tarik. Lemak tarik. Ui, alang betul-betul balas dendam segunung pucuk paku dia. Tapi tak apa, memang kita sengaja ambil banyak-banyak. Sebab memang banyak rezeki kita pada kali ni. Tak pahit. Tak, jangan risau, tak pahit. Mama dah rasa. Okey. This one is really sedap. Delicious. Okey, jom makan. Itadakimasu. Wow. Ya Allah, kami dah habis makan ya Allah. Sekarang tengah makan dessert. Alhamdulillah. Amin. Makan apa dah aku baca doa. Alamak, Aku blocking ke? Tak ada, okey je. Tadi tunjuk ni ABC. Sebenarnya dah habis makan dah. Sorry lah video makan tak ada. Makan kita lahap, aib. Jadi kita lepas makan baru kita tunjuk. Alah, ada orang nangis. Tadi tegur kan. Alhamdulillah. Jadi pendek ceritanya, kita punya balas dendam pucuk paku pahit kita 2 minggu lepas dah terbayar dengan camping yang ke-59 ni. Jadi pucuk paku sedap, lauk semua, mok pun buat patin, patin tempoyak. Lepas tu ada masak lemak, pucuk ubi pun ada, sambal kuini ada, ABC ada. Lengkap sudah kita punya balas dendam lah sebenarnya. Jadi itu saja konten pada kali ini. Diharapkan semua terhibur. Jadi kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Jangan lupa komen, like, subscribe dan itulah. Okey Kak Su, ada apa nak cakap? Okey, terbaik. Terima kasih Kak Shima join kami kali ni. Bateri tak ada.
Alah. Lepas Terima kasih semua. Kalau ada apa salah-salah terlebih terkurang minta maaf. Ada rezeki jumpa lagi. Hari-hari kena minta maaf. ya, betul. Betul. Okey, bye-bye semua. Bye. Sama dah. Mak kena marah. Mak kena marah. Lang. Bye-bye Lang. Apa bye-bye. Bye. Terima kasih. Dan jumpa lagi.